Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fatimah Syariana dari Sobri 22408889. Dalam kehidupan ini dalam kehidupan yang menuntut disiplin dan tanggungjawab tinggi, 3 aspek penting dalam pembangunan diri adalah kejujuran diri dan maruah, kepentingan pengalaman serta pembangunan personaliti. Dalam refleksi ini, saya akan berkongsi bagaimana ketiga elemen ini membentuk saya menjadi individu yang lebih baik. Poin yang pertama iaitu kejujuran diri dan maruah. Apakah maksud kejujuran terhadap diri sendiri bagi anda sebagai bakal pemimpin? Bagi saya, kejujuran terhadap diri sendiri bermaksud sentiasa bersikap telus dalam menilai kekuatan dan kelemahan diri sebagai seseorang yang berada dalam persekitaran yang mencabar. Saya belajar bahawa untuk menjadi pemimpin yang baik, kita perlu jujur dengan diri sendiri sebelum boleh memimpin orang lain. Kejujuran ini membantu saya membuat keputusan yang betul, berpegang pada prinsip dan mengekalkan kepercayaan orang di sekeliling. Bagaimanakah nilai maruah boleh membimbing tanggungjawab dan tindakan anda? Bagi saya, maruah adalah sesuatu yang tidak boleh dijual beli. Ia membimbing saya untuk bertindak dengan penuh integriti dan memastikan setiap keputusan yang saya buat mencerminkan nilai disiplin. Maruah membantu saya untuk terus berpegang pada etika walaupun dalam situasi yang sukar. Ini mengajar saya untuk tidak mengorbankan prinsip demi kesenangan sementara. Poin yang kedua iaitu kepentingan pengalaman. Saya pernah berada dalam situasi di mana saya perlu membuat keputusan yang sukar, sama ada mengaku kesilapan sendiri atau membiarkan keadaan berlalu tanpa bertanggungjawab. Saya memilih untuk mengaku dan walaupun ia tidak mudah, saya mendapat penghormatan kerana berani bertanggungjawab. Dari pengalaman ini, saya belajar bahawa kejujuran mungkin berat pada awalnya, tapi akhirnya ia membina kepercayaan dan kredibiliti. Jadi, bagaimana pengalaman membentuk kesiapsiagaan anda dalam menghadapi cabaran sebenar? Bagi saya, pengalaman ini mengajar untuk menjadi lebih bersedia menghadapi tekanan dan cabaran. Saya sedar bahawa setiap keputusan yang dibuat akan memberikan kesan dan keberanian untuk berhadapan dengan akibatnya. Adalah salah satu yang mematangkan diri sendiri. Pengalaman juga membentuk mentaliti saya untuk kekal fokus dalam situasi tegang dan mengurus emosi dengan lebih baik. Okey, untuk poin yang ketiga iaitu pembangunan personaliti. Apakah satu sifat diri yang saya sedang usahakan untuk ditambah baik? Bagi saya sedang berusaha untuk meningkatkan disiplin diri, terutama dalam mengurus masa dan mengekalkan tahap kesabaran yang tinggi. Dalam persekitaran yang menuntut kesungguhan dan ketahanan mental, saya belajar bahawa disiplin bukan sekadar ikut peraturan, tetapi juga komitmen untuk menjadi lebih baik pada setiap hari. Jadi, untuk soalan teori personality manakah yang paling sesuai menggambarkan perkembangan diri saya sekarang, ialah saya melihat perkembangan diri saya melalui teori trait. Kerana saya percaya bahawa sifat seperti ketahanan, kepimpinan dan tanggungjawab dapat membentuk melalui latihan dan pengalaman. Saya semakin memahami bahawa personality bukan sesuatu yang estetik, tetapi berkembang melalui cabaran yang kita hadapi dan nilai yang kita pegang pada setiap hari. Kesimpulannya, kejujuran, maruah, pengalaman dan pembangunan personaliti adalah elemen penting dalam membentuk seseorang individu menjadi yang lebih beretika dan berdisiplin. Setiap cabaran yang dihadapi adalah peluang untuk memperbaiki diri kita dari hari ke hari dan sentiasa bersedia untuk masa depan. Terima kasih kerana menonton. Semoga refleksi ini bermanfaat.